Hai, Assalamualaikum guys. Alhamdulillah baru habis buat 10 km. Aku nak kongsi dengan korang satu cerita. 2-3 hari lepas lah, ada seorang veteran tentera ni datang jumpa aku. Dia tanya, tentera ke? Aku kata ya, tentera. Dia cakap dia pun tentera. Dia pernah operasi dekat Cameron Highland. Dia pernah naik kereta 3 tan lori Tata. Dia cerita lah kat aku. Lepas tu dia diam seminit. Dia tanya aku lagi, orang mana? Aku cakap orang Perak. Tu dia cerita dia pernah masuk operasi dekat Cameron Highland, naik lori Tata, tentera kan, lori tentera tu. Aku kata okey. Lepas tu dia diam seminit. Dia tanya lagi, aku orang mana? Aku kata aku orang Perak. Dia pun ceritalah yang dia pernah masuk operasi di Cameron Highland, naik lori Tata, jenama Tata, lori jenama Tata tu, lori 3 tan tu kan. So dia tanya aku orang mana, aku bagi tahu jawapan yang sama, aku orang Perak. Aku rasa 3-4 kali tau soalan tu dia tanya. So dia akan cerita yang dia pernah masuk operasi dekat Cameron Highland dan naik lori Tata. Soalan kelima kot, dia tanya aku, encik orang mana? Saya kata orang Terengganu. Aku ubah jawapan, aku nak tengok apa reaksi dia kalau aku ubah jawapan. Saya orang Terengganu. So dia tak cakap apa. Lepas tu dia cerita benda yang sama. Aku rasa yang ke-6 kot soalan dia. Dia tanya aku orang mana, aku cakap orang Terengganu. Sebelum dia cerita tu aku cakap, pakcik pernah masuk Cameron Highland kan, operasi naik lori Tata. Dia pun mana tahu, dia tanya, mana encik tahu? Dia kata bukan acik dah cerita tadi. Oh ya ke? Kesian aku tengok pakcik tu. Dia cakap benda yang sama berulang-ulang kali. Aku tak tahu lah. Aku pun cakap, cik tak apalah, saya minta diri dulu lah. Masa aku nak gerak tu, aku terfikir lah, ni mungkin ada antara satu penyakit kot, cepat lupa. Korang pernah tak jumpa orang macam tu?